mesti ikut syarat sah. Syarat sah ni 8 perkara. Dan tidak membuat perkara perkara apa? Tidak membuat perkara membatalkan. Kalau kitab kita ni ada 16 perkara lah, tapi bukan mesti 16 lah. Ada kitab lain sampai 25 kan. Tak apalah. Kadang-kadang dirumuskan, kadang-kadang dicerai-ceraikan. Itu je, tak ada masalah tak adalah buat masalah pada kita. Yang memaham kena faham cara tu lah. Kadang-kadang kita tengok kitab ni macam syarat, macam sunat abad, ada kitab kata 8. Ada kitab kata 7. Yang 7 ni kata selawat dan salam atas Nabi dalam kunut. Ada kitab kata selawat atas Nabi dalam kunut, salam atas Nabi dalam kunut. Dia pecahkan. Itu yang jadi 8. Itu yang jadi 8. Syarat sah solat ada 8. Ada kitab kata 9. Kenapa 9? Masuk waktu. Dia masuk dalam syarat sah. Dia bukan. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat ni ada 6. Tapi ada ke 7. Bila letak masuk waktu. Ada ulama masuk waktu ni dia letak pada syarat sah. Ada ulama letak dekat syarat sah, tak letak. Dia masuk pada syarat wajib. Dia kata gitulah. Jadi ini khilaf-khilaf ni, perbezaan ni tak ada bawa masalah lah. Macam juga sama macam benda lain kan. Ada ulama kata rukun sembahyang ni 17 sebab dia pecahkan tumakninah. Ada ulama kata rukun sembahyang 13 bila dia campur tumakninah dengan 4 sifat. 4 sifat yang wajib tumakninah. Ada ulama kata 18 bila dia memasukkan niat keluar solat sebagai rukun sembahyang. Jadi kalau kita jumpa begini, tak apa. Tak apa Cuma cara mereka memecah dengan menghimpun itulah yang menyebabkan nombor-nombor dan bilangan itu tidak sama kadang-kadang. Tapi jangan panik jangan panik. Dulu ada orang cakap saya, dia kata, "Ustaz, aku pening nak belajar kat surau ni. Ustaz ni cakap ni, Ustaz cakap ni. Apa yang pening? Memang kitab ni kata ni, kitab kata ni." Itulah benda khilaf kan. Tak apalah, tak apa. Yang popular tu apa, yang utama tu apa, pakai yang tu. Tapi sebagai pengetahuan, ada pendapat ni tak apa. Ni 5 kan. Jadi syarat dia mesti betul sah. Mesti sah dulu. Bila sah, barulah ada penilaian, terima. Terima ni maknanya beri pahala. Ni, jadi perkara ni mestilah harap-harapnya dengan rahmat Allah kita belajar dan kita ada dalam pengetahuan kita lah. Ini hadir pada hati. Maknanya dia kena tahu, dia kena sedar, dia kena hadirkan hati dia. Dia kena hadirkan hati dia. Hadir macam mana? Hadirkan bahawa dia ni sedang berada di dalam solat. Dia sedar, kita tengah solat ni. Tengah solat. Hadir, mahu bawa hati. Solat ni untuk diterima, dia mesti bawa hati. Sebab Allah lihat syariat, sah tak sah, tapi Allah nak terima nilaian dia adalah pada hati kita lah. Tu hadir pada hati. Khusyuk pada solat. Ada orang sedar dalam sembahyang, hadir hati, tapi tak khusyuk pula. Khusyuk pada solat, hadir pada hati. Lepas tu ada nombor 3, sini disebutkan dalam kitab ikhlas pada niat. Maknanya sembahyang ni memang kerana Allah. Kalau dia sembahyang sebab dia malu dengan manusia,
Sembahyang dia sah, tapi Allah tak terima. Ini ikhlas pada niat. Dia ada benda yang tak sama tu. Dekat sini, ini adalah perasaan kita masa sembahyang. Sembah Allah dengan merasakan Allah bukan. Sembah Allah dengan merasakan kita bersifat kehambaan. Kita rasa kita ni hamba. Bersifat kehambaan. Sembah Allah dengan merasakan kita ni bersifat kehambaan. Okey. Sekarang ni, the question, soalan dia, apa dia sifat kehambaan ni? Tu yang nak tahu tu. Soalan dia, sifat kehambaan ni apa dia? Sebab kalau kita tak rasa sifat kehambaan ni, dalam kitab kata, maka Allah Ta'ala tidak akan mengkabulkan solatmu. Mengkabul ni maknanya Allah Ta'ala takkan terima. Takkan terima solat ni. Apakah sifat kehambaan? Contoh, merasakan diri berdosa, lemah, jahil, tidak upaya untuk taat, tawaduk pada Allah, DLL dan lain-lain. Banyaklah nak cakap. Sabar dengan ujian, itu sifat hamba. Harap sangatlah pada Tuhan, itu sifat hamba. Harap sangatlah pada Tuhan, itu sifat hamba. Sabar dengan ujian, itu sifat hamba. Syukurlah dia pada segala nikmat yang Allah berikan pada dia. Syukur sangat. Macam ni hidup lagi. Macam ni sedar lagi. Macam ni nak tutup aurat, pakai tudung, pakai baju elok-elok. Sedar lagi. Allah masih bagi sedar. Allah bagi nyawa lagi. Allah belum matikan. Allah bagi ruang lagi nak taubat. Tu dia syukur. Dia rasa syukur dengan nikmat Allah beri. Dia boleh semayang subuh tadi, Allah syukurnya. Bukan rutin, tapi Allah juga yang izinkan. Bukan kepandaian dia, bukan kehebatan dia. Dia rasa betul-betul inilah kurnia Allah. Itulah watak seorang hamba. Redha dia dengan apa jadi. Apa jadi hari ini, hari lepas akan datang, dia akan bersedia untuk redha. Kenapa? Ini bukan kehendak dia, semua adalah kehendak Allah. Pastilah apa yang Allah jadikan itu adalah kebaikan untuk dia yang mungkin dia tak sedar. Nampak tak tulisan tu Nampak? Nak salin nampak? Saya tak tahu, mata saya tak nampak. Bukan projektor ni kabur tak ada, bukan? Mata saya lah kabur ni. Nak kena pakai spot jauh ni. Betul lah, kabur lah. Tapi korang punya dewan kat Melaka tu best Wah, projektor berapa besar? 3? 3. Oh. Bagus tu, bagus. Dewan ni ke Dewan Melaka? Dewan Melaka. Melaka pakai projektor 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 kalau yang Dewan ni pakai LED. Dewan mana LED? Ya. Mahfuz. Oh, dah pakai LED dah. Dulu pakai projektor. Masa kita buat dulu pakai projektor LED. LED lah. Pergilah Kementerian Belia dan Sukan. Masuk je, TV je. 2 kali dinding je. Tapi projektor tak ada. Saya ni, kita ni otai kan cek projektor lah. Mana projektor ni?
Budak beliau tu kata mana pakai projector Rat? Ini LED Rat. 300,000 harga dia. Ya Allah. 300,000. Nampaklah diorang berlari lah apa benda sukansi lah benda tunjuk aktiviti. Oh 300,000 boleh bina satu pondok lah. Nombor 5. Sembah Allah dengan merasakan Allah bersifat ketuhanan. Ketuhanan ni maknanya sifat kesempurnaan. Ni kalau hafal lagi bagus ni. Hafal lagi bagus. Maknanya ada feel dalam hati Ada feel dalam hati. Feel apa? Allah ni bersifat kesempurnaan. Dia tak binasa. Dia tak dicipta. Dia paidam. Dia kekal. Apa-apalah. Tu sifat 20 tu lah. Kalau belajar sifat 20. Dia mendengar tidak pekak. Dia melihat tidak buta. Dia berkata tidak bisu. Dia berilmu tidak jahil. Dia hidup tidak mati. Tu semua tu sifat kesempurnaan dia. Dia berkendak tidak tergagah. Dia berkuasa tidak lemah. Itu sifat-sifat yang melayakkan dia. Dia tidak berhajat istighna, tetapi yang berhajat adalah kita. Dia ada istighna, dia al-ghani, terkaya. Boleh kena boleh cakap. Allah ni siapa? Kalau nak kenal dia, kenal. Cuba cakap, dia gini, Allah gini, Allah gini, Allah gini, Allah gini. Jadi yang kita sembah dan semayang tu, Allah yang memiliki sifat kesempurnaan dan kita ni hanyalah memiliki sifat kehambaan. Lemah, tak daya, tak larat. Kalau Allah tak bangunkan kita pagi tadi, tak bangun kita. Dia nak matikan kita. Mati lah. Ramai kan kawan mati dalam tidur. Ramai. Ramai sekarang ni tak tahulah. Kalau budak-budak Selcom tu saya dengar. Setiap 2 tahun kita mesti ada mati tidur. Tiba dah tak ada dah. Tiba dah tak sedar dah. Pukul 2 pagi isteri kejut. Tengok resah-resah. Tiba diam. Tengah tidur diam. Ramai begitu. Jadi sembahlah Allah ni untuk Allah nilai sebagai diberi pahala yang melimpah untuk dia nilai. Sembahlah dia dengan merasakan kehebatan diri dia. Sebab tu dalam khusyuk pada solat ni, okey saya nak pindah slide Dalam khusyuk pada solat ni, Imam Ghazali dia menyebutkan untuk engkau khusyuk pada solat, Imam Ghazali dia sebut, ni. Kalian sini pula. Kata Imam Ghazali, hendaklah musalli memiliki 6 perkara untuk khusyuk. Mestilah musalli ni siapa? Orang yang solat memiliki padanya akan 6 perkara. Ini nasihat Imam Ghazali lah. Ini panduan. Ini panduan yang ulama' bagi. Eloklah kita buatlah. Tapi nak tahu panduan dia mana. Kalau panduan pun tak tahu macam mana nak buat? Dia kata engkau kena ada ni, kita buat.
Kalau kita tak buat, mana dapat? Disebut hudurul qalbi. Saya nak cari bahasa Arab dia tulis macam mana. Hudurul qalbi. Tak ada, tulis Rumi je lah. Hudurul qalbi. Hadir hati. Sama macam tadi juga. Sama macam tadi. Nombor 2, hendaklah dia merasakan al-haibah. Al-haibah ni apa? Merasai kehebatan Allah hingga datang rasa gerun. Jadi nak rasa Allah hebat tu lah nak kena kenal dia. Nak kena kenal dia. Nak rasa dia hebat ni, nak kena kenal dia. Nak kena kenal. Tak kenal mana rasa hebat. Macam orang kata manusia hebat lah. Oh, dia tu pemain bola tu hebat tu. Dia, apa yang hebat dia? Wah, dia skor gol gini. Dia boleh skor gol dengan kepala, tendang dia kuat. Tu, dia kenal lah pemain bola ni. Boleh kata pemain bola ni hebat. Hebat. Dan kita kata, aduh, budak hebat ni. Umur 27, 28 dah di PhD. Belajar terus. Lepas diploma pergi degree. Dari degree pergi master. Pergi master ambil PhD. Belum kerja ni, dah ada PhD dah. Doktor dah, doktorate. Kita ada bagus budak ni hebat. Tapi kita mesti boleh sebut lah. Kamu juga, untuk rasakan Allah ni hebat, apa knowledge, apa yang ada dalam hati kita, yang merasakan kehebatan dia. Kalau tak ada knowledge, mana boleh rasa? Tu nak kena ada knowledge tu lah dengan mengenal. Mengenal dia ni, Allah ni. Kenapa Allah panggil diri dia Ta'ala? Kenapa Allah panggil diri dia Akbar? Kenapa? Mesti ada benda-benda yang ilmunya ada lah. Kalau tak ada ilmu, memang tak boleh rasa Allah hebat. Lepas tu nak kena belajar. Nak kena belajar Tauhid. Hingga rasa Allah hebat. Al-haibah ar-raja'. Ar-raja' ni rasa harap. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kan ada orang dulu Kemulal kan ada baca ramai. Tubna ilallah ni aku taubat pada Allah. Wa raja'na ilallah. Aku harap pada Allah. Sebab itulah kata apa tu? Ibnu Athaillah. Rasa harap Allah terima solat. Harap dengan Allah terima. Kalau Allah tak terima, tak adalah pahala, kosong lah. Tapi kita kena usaha melalui syarat. Syarat apa? Sah dulu. Lepas sah, masukkan 5 elemen dalam kabul tadi. Antaranya khusyuk. Sekarang ni kita nak cerita pula khusyuk ni macam mana. Antara khusyuk ni dia harap Allah terima semayang dia. Walaupun dia menyedari banyak kekurangan. Tapi dia usaha untuk minimalkan kurangan tu. Dalam pada tu dia sangat harap Allah terima semayang. Dan tubuh tu dalam masa semayang tu kena harap. Ya Allah, kau terima semayang aku ni. Maknanya Allah boleh terima, Allah tak terima. Tak semesti amalan tu diterima. Tak semesti buat amal je Allah terima. Tak. Ada perkara-perkara lah yang kita kena ikhtiarkan lah. Sebab tu Rasulullah, isteri dia, Ummu Salamah, dia kata, lepas yang subuh, aku selalu dengar Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka apa lagi?
Wariskan thayyibah wa amal mutaqabbalah. Amalan. Mutaqabbalah. Wariskan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Betul kan? 3 kan? Ilman nafi'ah, wariskan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Mula-mula nak dapat ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat baru tahu makna rizqan thayyibah. Apa rezeki yang baik ni macam mana? Bukan makan, bukan minum je. Kan. Itu sebahagian lah. Tapi kalau makan dan minum tu dah dapat benda tak baik pun tak ada dah. Tak ada berkat. Lepas tu amalan mutaqabbalah. Amalan ni amalan yang diterima. Nak terima tu betul yang kena ada ilman nafi'ah tu. Kena ada ilmu manfaat. Ini rukun mayang pun tak pandai, syarah pun tak tahu. Macam mana nak dapat amalan Allah terima? Syarat Allah terima semayang pun tak dengar. Oh, ini tak bagus lah. Tak bagus. Dulu Ustaz cakap rukun Islam ni pertama syahadah. Syahadah ni tauhid ni, akidah. Lepas tu barulah semayang. Maknanya ditunjukkan semayang ni nak terima kalau tauhid dia betul. Zakat ni nak terima kalau tauhid betul. Haji semua nak terima kalau tauhid betul. Umrah nak terima kalau tauhid betul. Puasa nak terima kalau tauhid betul. Sebab tu Rasulullah letak syahadah ni pun satu. Tapi kalau kita tak faham syahadah ni, bab tauhid ni tak faham, bawah ni tak pakai lah, tak dapat lah. Maknanya tak terima. Sebab tu lah Imam Ghazali dia berani cakap kan. Tak diterima amalan, orang tak kenal Allah. Sebab tu nak belajar tauhid tu, dia penting tu. Jadi kita ni mesti ada jiwa harap. Jiwa harap Allah terima semayang kita. Dalam kita tengah semayang tu, sekali datangkan rasa, ya Allah kau terimalah amalan. Betul Rasulullah kata, aku minta lindung daripada ilmu tidak bermanfaat, minta lindung daripada amalan yang tak diterima. Maknanya ada amalan yang tak diterima. Ada. Bukan kata buat je Allah terima. Tak. Lepas tu bulan puasa juga kita tengok kan. Ada doa kan. Jadi kalau kami orang-orang yang sa'adah makbulin. Sa'adah makbulin ni, orang-orang sa'adah ni bahaya. Orang-orang yang bahagia, makbulin, orang-orang yang diterima akan amal dia. Itulah orang bahagia. Janganlah kami ini jadikan mardudin. Orang-orang yang mardudin. Ditolak. Mardu. Orang celaka. Celaka. Siapa orang celaka? Orang ditolak amalan dia. Bulan puasa semayang Allah tak terima, terawih. Puasa Allah tak terima. Sebab apa? Ilman nafi'an tak ada. Rasulullah disusun doa tu. Mula-mula ilman nafi'an. Warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jadi nak dapat amalan mutaqabbalah tu mesti ada ilman nafi'ah. Mesti ada ilmu yang bermanfaat. Lepas tu saya kata belajar tauhid. Betul-betul belajar tauhid. Faham. Semua-semuanya penting faham. Nanti tengok takut mati, tengok semayang. Tak ada ini, tak ada itu, tak ada. Waktu sekarang ni memang tak ada apa-apa. Sekarang ni tak belajar rukun semayang, belajar gitu-gitu je, tak ada apa-apa. APC dapat juga Syed. Allah anugerah. Apa? Anugerah apa? Tak ada hal, dapat. Kalau dia cakap gitu, orang kafir pun dapat. Sini pun ramai juga non-Muslim ni. Betul? KKR. Tapi kebanyakan yang saya lalu, saya jangan jumpa lah. Tapi ada rasanya. Ada. TKM saya ngajar pun saya jangan jumpa non-Muslim. Beliau sukan pun saya jangan jumpa. Tapi ada, rasanya ada. Ada. Ini, rajak ni, ini semua ni berpunca dia kenal. Lagi tinggi ilmu kenal Allah, lagi kuat rasa harap. Lagi kurang harap dengan makhluk ni. Makhluk ni macam tak ada apa-apa. Tapi ikhtiar lah, minta tolong ke, hantar borang ke apa, itu boleh buat lah. Tapi pengharapan dia tak ada, orang tak ada. Dia tak nampak makhluk ni.
Makhluk ni Allah yang gerakkan hati dia untuk tolong kita ke apa benda ke, Allah yang gerakkan hati dia. Jadi yang dia nampak tu adalah Allah. Kenapa? Dia kenal. Yang dia harap tu, yang setinggi-tinggi tu ialah Allah. Dia tak kisah makhluk ni macam mana, tak apalah. Itu nama dia Ar-Raja. Dia rasa Allah terhebat dan semayang, itu nama dia Al-Haibah. Satu lagi, Al-Haya'. Al-Haya' ni apa? Rasa malu atas kekurangan, atau ulama kata kecacatan dalam solat. Tiga, empat, lima, Al-Haya', Ar-Raja', Al-Haibah, Hudurul Qalbi. Ada 6. Tiga, empat. At-ta'azim. Merasakan keagungan Allah. Azim, perkataan azim. At-ta'azim. At-tafahum. Faham akan perbuatan. Faham akan perbuatan dan bacaan dalam solat. At-tafahum. Dalam ni ada at-tafahum. At-tafahum kat sini lah. Kenapa dia duduk situ? Sekejap. Ni Masa Salin tak nampak. Ini pindah sini. Lepas tu kena ada usaha Kenapa ulama kata lepas antara dua sujud tu baru baca doa. Kenapa perbuatan tu berlaku? Kenapa perbuatan tu berlaku? Kenapa sujud, bangun baca doa, sujud balik. Itu semua ada cerita dalam kitab lah. Itu makna perbuatan lah. Perbuatan solat. Kenapa angkat tangan? Lepas tu takbir, kata Allah Maha Besar. Ada ulama kata angkat tangan ni macam menyerah. Surrender. Tu nama dia perbuatan. Ada seorang lelaki yang hebat zaman dulu yang dipanggil dengan nama Alexander the Great. Iskandar. Apa nama dia? Betul dah? Iskandar Zulkarnain. Dia pesan dengan rakyat dia, kalau aku mati, bila kau bawa jenazah aku ni untuk rakyat tengok, kau damparkanlah kedua tanganku. Sini. Damparkan sini. Biar jenazah aku dekat sini. Kalau kau buat sini kan. Buat sini. Supaya aku nak beritahu rakyat, aku ni telah menawan banyak negara dan dunia. Tapi aku pulang tak ada bawa apa-apa. Allah. Cuma ada amal je lah kalau ada. Kalau ada pun amal je. Kau damparkan tangan aku. Aku nak tunjukkan aku tak bawa apa. Tak ada bawa duit, tak ada bawa kekuasaan, tak ada bawa kehebatan, tak ada. Kalau ada pun aku bawa hanyalah amalan. Lepas tu kau damparkan kedua tanganku. Dia kata gitulah dalam kitab-kitab sejarah. Iskandar Zulkarnain pun mengaku aku ni buat balik pun tak nak buat apa-apa. Kalau ada pun amal soleh lah.
Yang takut je amal soleh pun tak ada. Duit pun tak ada. Duit pencen pun tak dapat. EPF pun tak dapat ambil. Cukup bulan habis. Silap minta mak lagi. Cukup bulan habis. Mak tanya kenapa tak balik. Habis duit. Ada model. Temelur lah. Bukan temelur. Kenapa daripada Terengganu tak balik Kuala Lumpur? Temelur kan saya kata aku ni. Mak sebenarnya cakaplah tak ada duit. Senang. Mak kita ni, dia bisik kita boleh tahu. Tu nama dia mak. Tahu tak? Dia tengok muka kita dia tahu apa benda kita alami. Takkanlah tak duit, bagi QR, bagi QR. Lagi bapak kau bagi duit, baru balik kampung. Duit pun tak ada, cukup bulan habis, apa nak bawa? Paling takut amalan pun tak ada. Amalan semayang yang Allah tak terima. Banyak tak ada pahala lah. Kenapa tak terima? Syarat terima semayang pun tak nak tahu. Ni bahaya. Bawa pulang semayang tak khusyuk. Tak khusyuk tak adalah terima sebab tadi 5 syarat Allah terima semayang. Baik kena hafal. Tutup nota. Tutup sini. Tutup laptop. Buat tangan macam ni. Sebut. Apakah 5 syarat Allah terima semayang? Hadir pada hati, khusyuk pada solat, ikhlas pada niat, sembah Allah, merasakan Allah Tutup laptop. tutup laptop lain tu keluar. Tu kan. Saya kata lagi pula. Saya dah ajar ke ni? Kat sini. Betul tak? Ada? Dah ada? Kat bawah. Masih zaman kat bawah. Zaman bawah ni? Kat bawah. Tingkat 7. Lamanya zaman tu. Ulang balik. Ulang lah saya Betul. Sebab tahu kat rumah dia buat ulang kaji, faham. Tapi Allah bisa je. Allah. Alangkah bisa menyucuk di jiwa dia. Okey. Tengok sini.
kepentingan khusyuk ni. Kepentingan dia. Kalau kita tahu kepentingan, kita akan usaha nak khusyuk, betul tak? Kalau tak tahu kepentingan, kalau jabatan kata, peksa jabatan, kau gagal, kau kena buang. Contohlah. Kalau gagal, kena buang, betul tak? Peksa jabatan. Boleh ulang. Repeat boleh repeat. Boleh. Berapa kali? 3 kali. 3 kali repeat. Kalau 3 kali tak lulus? Tak confirm lah, tak kena buang kan? Oh tak buang, tak confirm lah. Buang. Buang juga. Soalan dia macam ni Syed? Susah ke soalan dia? Tak tahu lah Ustaz dah. Di luar ada peksa jabatan? Ada je tak peksa. Maknanya kalau ada kenaikan tak ada dah. Jarang dia tak bagi lulus. Biasa lulus je. Selalu, jarang orang tak lulus. Tak cik lah. Kalau aku tak faham fardu ain, aku tak lulus dengan kau. Oh wow. Apakah 5 kau solat? Tengah gagap, kau tak payah kerja lah. Kau pergi duduk rumah. Kau pergi belajar fardu ain lah. Kau kerja pun kau tak boleh belajar fardu ain. Kau pergi belajar fardu ain. Lalu lulus je? Senanglah soalan. Masuk kerja pukul berapa? 8, 8.30, 9. 8 dah lulus lagi. Online. Dah bertukar Ustaz. Ha? Dulu ada, sekarang ni dah terima. Oh, zaman Standard macam interim, kontrak. kontrak. Oh, sekarang ni Sambung. ialah anak saya semua kontrak. Tak ada apa tetap dan berpencen. Yang ada Sekarang ni hanya uniform saja. oh uniform. Sekarang ni kontrak dan ber-WSP lah, betul lah. Kontrak ni maknanya dia boleh berhentikan bila kalau dia rasakan perlu kan. Kena berkontrak. Dah semua begitu, ni apa? Kepentingan khusyuk. Ni benda ni kena masuk dalam hati. Supaya lepas ni aku tak nak main-main. Lepas ni aku nak kena khusyuk. Nanti tak ada pahala sembahyang. Tak ada pahala kosong. Kalau sah, okey. Kalau tak sah, berdosa lah pula. Lepas tu lepas ni aku tak nak main. Aku kena dapatkan kaedah nak khusyuk solat ni macam mana. Aku kena belajar, aku kena usahakan. Satu, syarat diterima solat ni ialah diberi ganjaran ialah mesti khusyuk. Nombor 2, menghindarkan seksa di akhirat. Sebab orang yang lalai dalam solat ni pada pendapat yang masyhur kata dia akan diseksa. Neraka apa? Neraka wil. Orang solat pun diancam seksa. Kalau tak khusyuk. Semayang tak ingat apa je. Ingat motor 3 suku aku je. Ada minyak ke lagi? Tak ada. Brake aku dah pasang ke belum? Motor je. Bukan apa pun ingat motor. Ingat anak besok nak cocok apa? BCG. Apa cocok-cocok tu? 3 bulan, 6 bulan tu. Oh, besok Allah semua datang dalam kepala. Astagfirullah. Time tu lah dia datang. Hai. Nak pergi kerja tadi, malam cek kunci. Mana kunci motor tak jumpa. Semayang yang masa kunut. Dekat situ. Alhamdulillah. Ya Allah. Apa nak jadi Time tu lah dia datang kunci motor. Time tu kunci motor datang. Time lain dia datang. Dia datang waktu tu. Time tu dia datang. Time tu lah nampak muka bos. Pagi ni ada meeting. Bos kata kau kena siap. Belum pukul 9. Time tu dia datang juga muka bos. Oi, kerja ni kadang-kadang kalau diikut memang. Saya dulu pernah bos pergi Johor. Bawa kereta. Bukan pergi Telekom lah sebelum. Saya ngantuk sangat. Saya orang sampai dekat Aikro, NR, tidur lah Syed. Tidur mimpi bos Syed. Aduh. Mimpi bos telefon, kau dah sampai ke belum? Ya Allah. Mana nak tidur? Bos suruh pergi Telekom, lepas tu suruh pergi ITK, adalah urusan-urusan kerjaan ni kan.
Dia terus settlekan dekat Telekom Skudai. Lepas tu dia kata nanti besok tu kau pergi ITK, kau settlekan dokumen tu. Tidur kan mimpi je. Bos Cina masa tu. Bos Cina. Mimpi dia kata apa? Where are you now? Penjaga. Aku ingat buah aku ni nak kata wali di Cina. Dia kata where are you now ni? Sejak tu kalau kerja kalau urgent memang tak berhenti. Jalan je. Kau tidur pun Tak selesa. tak mengganggu tidur. Itu tidur tu. Kau jaga semayang. Tengok muka dia, aduh. Lagi apa? Membuang sifat munafik dalam solat. Buang sifat munafik sebab mulut kata lain, hati ingat lain. Itu munafik tu. Munafik ni hati cakap lain, mulut cakap lain. Hati cakap, Rabbil fili. Ya Allah, ampunkan aku. Mulut cakap tu. Tapi hati je tempat lain. Mulut cakap lain. Hati cakap lain. Mulut kata, Ya Allah, aku serahkan hidup aku mati kerana engkau. Tapi dalam batin, ada ikan patin. Ingatkan aku minggu ni kalau aku dapat pergi Temelong ni, orang kahwin ni tinggal makan ikan patin. Aduh, murahnya. Jiwa dia diserahkan pada orang lain. Dulu Ustaz dah cakap kenapa Allah murka? Kita peringkat Allah lah, kita peringkat makhluk. Kalau kita cakap dengan isteri kita, abang ni, badan abang aja, raga ni dengan awak. Tapi hati saya dengan orang lain. Apakah akan jadi seterusnya? Pumpang. Macam bersilat dia. Orang perempuan pun sama, cakap dengan suami, bang, saya ni badan saya dengan abang, tidur dengan abang, jalan dengan abang. Tapi hati saya ni bukan dengan abang. Maknanya jiwa dengan orang lain. Mesti orang marah punya. Pasangan-pasangan mesti marah. Betul tak? Yang normal lah. Kalau pasangan gila ni kan buli. Ni memang marah. Ini mulut, badan ni depan Allah. Betul tak? Menghadap Tuhan. Tapi hati dengan orang lain. Murkanya Allah, kau masuk neraka bil. Na'udzubillah min dzalik. Itu jiwa raga tu. Itu nama orang Melayu kata jiwa raga. Lepas tu lagu dulu saya kan, dia kalau bercinta ni, dia serah jiwa raga. Bukan raga sepak takraw tu. Bukan raga bakulnya kat sal bawah tu. Bukan bakul tu. Ini raga badan ni. Lepas tu semayang ni dia adalah penyerahan jiwa, penyerahan raga. Itu serah jiwa raga. Jadi jiwa itulah nama dia batin. Raga itulah nama dia badan. Badan ni lah. Rukuk dengan betul. Sujud dengan betul. Berdiri dengan betul. Tayak akhir dengan betul. Lepas tu zahir dia baca dengan betul. Tapi hati mesti betul. Supaya kalau mulut tak sama dengan hati, itulah nama dia si munafik tengah solat. Munafik tu munafik. Orang tak khusyuk ni munafik tau. Dia mulut lain, hati lain. Ni pentingnya ulama kata kalau kau tak khusyuk kau jadi munafik. Sebab itulah kena tahu penting ni agar dapat mengusahakan khusyuk. Lagi. Tanda ihsan pada amalan solat. Ihsan ni maknanya elok. Amalan ni mencapai kemuncak. Apa lagi kepentingan solat ni? Menghindarkan mendapat doa yang buruk dari solat. Kita kena ingat Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang menjadi gubernur di zaman Sayyidina Ali. Dia bila semayang, dia beri salam, dia akan tunduk. Beri salam dia tunduk tengah bawah. Dia letak tangan dia kat sini, dia tunduk. Dia baca astagfirullahaladzim. Anak murid kata, kenapa kau tunduk? Aku tak nak tengok atas, aku takut. Takut Allah lihatkan semayang aku, dia orang soleh ni. Yang berupa kain buruk yang hitam, yang busuk, yang kau hantar pada Allah. Kenapa? Tidak khusyuk.
Orang soleh pun takut. Kita dah semayang ni muka selamba macam ni. Istighfar sambil tengok WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Senyum. Astagfirullah. Aduh. What happened man? What happened lah. Tahu? Orang soleh takut je. Waktu dah semayang tu dia harap lah. Kalau ada apa-apa dia malunya, kenapa laki aku lari ni, tarik balik. Lari, tarik balik. Pujuk hati, jangan kau jadi munafik dalam semayang. Allah murkakan kau. Cakap dengan hati. Murka tahap apa? Murka tahap dia baling dalam neraka. Bukan murka sikit-sikit ni. Takut ni. Tak nak jadi munafik solat. Tak nak serahkan jiwa pada tempat lain. Raga depan Allah. Jiwa tempat lain. Allah pandang hati kita. Yang perbuatan-perbuatan ni sah tak sah, dia dengar juga. Tapi dia pandang hati kita. Hati kau berada di mana? Sebab tu dalam kitab pun, Ibnu Qudamah. Ulama kata, bila engkau berpaling daripada Allah, semayang tak khusyuk, nanti Allah akan kata dengan hamba dia, hamba tak dengar. Adakah sesuatu yang lebih hebat dan baik daripada aku? Allah. Yang kau pergi ingat tu. Ada ke yang boleh bagi kau nyawa, boleh bagi kau sihat, boleh bagi kau mata melihat, boleh bagi kau telinga yang mendengar, boleh bagi anak kau sihat, boleh bagi kau minum, boleh bagi kaki kau naik motor, tekan gear 3 suku tu. Ada ke yang boleh bagi kepayaan kau berjalan tanpa Allah? Tak ada. Dan jika dia masih lagi mengekalkan, berpaling, maka Allah pun berpaling pada dia. Allah tak nak dengar apa dia doa, Allah tak nak tengok apa dia buat. Ni bahaya tau. Paling takut, nanti kau masuk neraka wil. Ni paling takut. Jadi kalau kita tahu kepentingan ni, kita kena ikhtiar akan menjadikan solat kita ni khusyuk. Tapi kalau tak tahu kepentingan, kita rasa lah biasalah semayang tak ingat rakaat. Bukan. Neraka wil bukan biasa tau. Neraka ni bukan benda biasa. Neraka ni azab dia memang tak terperi. Janganlah sampai kita tak tahu kepentingan. Apa lagi kepentingan ni? Tiada kejayaan orang beriman. Tanda kejayaan orang beriman ni apa? Khusyuk solat. Itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khusyu'un. Semua orang baca. Sebab tu jangan kita semayang ni main-main. Jangan kita semayang ingat macam-macam. Nanti akibat dia sangat menakutkan. Takut nanti dipanggil munafik tengah semayang tu. Sah pertama dalam surau tu. Belakang imam lagi. Allah. Jadi imam lagi. Allah. Hai. Jadi imam. Dekat Kuantan Syahid. Makmum bapak mertua. Bapak mertua kata tak silap lah aku pilih kau. Tak silap lah aku pilih kau sebagai menantu aku. Ada kerja di Kuala Lumpur, di bangunan yang tinggi, Kementerian Kerja Raya. Bangunan tu bengkok, Blok F. Bapak mertua pun tengok apa lah bangunan kau ni bengkok ni. Dia panggil apa bangunan tu? Kalau dulu TM kan, dia panggil bangunan rebung. Kalau TM pun ada satu bangunan itu. Sini ke? Ni panggil apa? Diamond dia design. Diamond? Dia kalau dari atas tu tengok dia. Dia panggil orang lah. Kalau surau Blok F ni macam Serika tau Serika. Dia gitu. Blok G tak? Blok G. Bagi nama dia. Yang tu menara Blok G. Blok G lah. Blok G. Blok F yang ni. Blok F ni Yang kotak. Old school. kalau ni bangunan Datuk Seri Suami Benu tu kan. Kat sini pejabat dia kan. Dah lama ni. Kalau berantu pun kat sini lah, dah lama sangat. Dia Blok F tu. Sama je Blok F, Blok B, Blok A. Blok F, Blok B, Blok A. Blok A mana? Tan Sri Mahfuz. Blok A lama. Itu Blok A lama. Blok A lama. Ini Blok A baru. Ni Blok A, ni Blok B. Ini Blok B. Blok A yang dekat Matan tu. Sebelah ni. Belah ni. Blok ni. Dekat sebelah Dewan tu Blok A lama lah. Dia tu A lama lah. Tapi nama baru dia. Baru dia apa? Blok A lama. Itu.
Itu semua blok A lama. Tak lah kalau pakai dia panggil kan blok A je lah. Sekarang panggil blok B. A lama. B. B ni B. Jadi Rumah baru dia pakai panggil A lama lah. blok lama paling Blok paling kuat lah. Orang dekat lah. Inilah salin tanda patuh pada Allah. Allah kata, sembahlah aku untuk ingat aku. Sembahlah aku, purpose, ingat. Kalau tidak mencapai matlamat, tak adalah nama solat. Tak adalah nama solat kan. Jadi Allah lihat solat ni, kena ingat. Lepas tu syarat-syarat dia kena betul lah. Syarat kena betul. Lepas tu, ada yang terakhir juga, yang ni. Ni yang terakhir lah. Ustaz boleh tengok slide tadi tak? Sempurna khusyuk. Lepas tu dikatakan dengan sempurna khusyuk. Kalau tak khusyuk, tak sempurna solat. Ambil gambar saya. Nanti masuk dalam grup saya. Ni. Dah. Saya dalam grup ada. Ada dah. Update. Dia minta dah. Dia mutadah lah. Mutadah tu penghulu grup kan. Tak ada elang. Saya ni kira tukang pukul grup lah. Saya pukul hajar saya pasal. Siapa nak belakang Ustaz? Amboi. Abang Nur kawasan blok B takkan tak kenal. Allah. Ni Zaid, ni last. Nanti akan datang Murtadah. Saya nak habis kasih berkhusyuk je lah. Akan datang dia belajar ni tu lah. Dia 10. Tahu tadi tahu kepentingan. Tahu kepentingan ni apa penting lah. Tak boleh main lah. Tapi nak mencapai hasrat matlamatnya Allah kata, sembahlah aku untuk ingat aku. Ada halangan di ulama dah hurai halangan di sini. Kitab-kitab mereka ni dah mencapai khusyuk. Mereka tahulah halang dia apa. Dah lepas halangan ni. Kita ni penghalang pun tak tahu kepentingan, pun tak tahu apa pun tak tahu. Allahu Akbar. Lepas tu cakap, Ustaz saya kau semayang ingat. Memanglah ingat. Kau tak tahu cara nak khusyuk, tak tahu kepentingan. Tak ada motivasi saya nak khusyuk sebab tak tahu kepentingan. Kalau kita dapat rasa munafik ni solat gini. Kita akan tak boleh main. Gitulah kaedah dia yang ulama susun. Dia ajar kepentingan, dia ajar halangan, dia ajar kaedah. Tak boleh, belajar lagi, cuba lagi, keep trying sampai mati. Ni tak ada ilmu, tak ada, nak belajar tak ada, nak tahu ini tak tahu. Nyari tahu, minum dekat kantin cakap berapa sih? Kantin cakap berapa? Cakap 6? 4. Itulah balik kerja balik. Anak menangis suruh diam. Lepas tu malam makan nasi. Lepas tu basuh kain. Lepas tu tidur. Besok pagi pergi balik KKR. Itulah pusing. Semayang lah juga, jangan tak semayang. Tapi nak khusyuk semayang entah, sini entah, itu entah. Teruklah begitu hari lepas gitu kan. Cari benda yang boleh menguatkan kita. Cari benda yang boleh membakar semangat wajah. Membakar je Macam bakar. Ini cari benda bakar lemak, jogging, angkat berat, bakar lemak. Tapi yang bakar semangat untuk taat tak ada. Takut kena bakar. Takut kena bakar. Aduh, itu yang bimbang tu. Carilah pembakar semangat. Kawan-kawan dengan kawan yang membakar semangat. Yang boleh semangat kita nak belajar agama, semangat nak taat, semangat nak tukar pakaian jadi lebih baik. Jangan kawan-kawan yang tak punya semangat nak jadi tak baik. Semangat nak cinta dunia. Asyik cakap pasal tudung baru je. Panjang je. Asyik cakap pasal jubah baru je. Ni yang tak bagus lah. Kawan-kawan tak bagus. Boleh kawan jangan rapat lah. Jangan rapat ni je. Nanti belajar ni
Lagi 2 minggu. Minggu depan insyaAllah belajar tauhid. Minggu depan saya tak ada dah. Tak ada. Pergi Indonesia. Berapa hari tak? 5 hari. Mana? Pergi Batam. Di gempa bumi dekat ni. Di Batam. Baru di gempa bumi. Jangan cakap gempa bumi je. Tanya. Jakarta. Indonesia ni selalu gempa bumi. 16 orang. Diorang nak ikut. Saya pergi dah ada hal. Diorang nak ikut bawa sekali. Dia ada rombongan tu. Tu pun rombongan. Saya ada hal nak pergi ni. Ada benda nak buat. Dia nak ikut bawa sekali. Tapi adalah bila dah bawa dia orang ni adalah mengaji nanti kat sana. Ada buat pengajian juga. Seorang 600 saja. Tapi sendiri. Beli tiket sendiri, booking sendiri, makan sendiri. Pak supir pun cari sendiri. Semua buat sendiri. 600, RM20 kot itu. Satu orang. Dan sana adalah. Dah atur lah semua. Tiket ferry dah beli, apa semua dah beli, apa. Hotel dah ada. Dia memang murah Batam ni. Batam ni kan kat Johor. Adalah kita akan baca kitab dalam van. Tengoklah kat van ke kat hotel ke ada kitab saya nak katamkan. Kitab tu dulu yang kita baca kat Batam tu dulu Mutadah. Jangan meremehkan amalan-amalan kecil. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya WhatsApp dia, saya nak suruh dia print 16. Dia kata, saya kenalkan diri saya. Saya ni dulu ada dengar kuliah ni dekat Masjid Hamidah Batam. Tunjuk gambar Mutadah baru ingat. Oh, dengan Mutadah. Ingat. Oh, ni ustaz ni ikut Mutadah. Ingat dia tu. Wow, dia ingat lah. Lepas tu saya nak kitab ni. Dia kata ustaz nak beli untuk apa saya nak ngajar. Dia kata kalau sikit ni kilang tak nak print lah. Dia kata. Hilang print selalu beratus-ratus. Saya minta izin lah saya putus sikit. Boleh? Boleh lah putus sikit lah dia kata. Dah minta izin tu. Saya putus sikit lah. Yang dia minta izin. Dia yang ustaz yang susun ni Ustaz Nuruddin. Dia dah cakap Ustaz Nuruddin. Dia kata putus sikit lah. Putus sikit lah. Saya putus sikit lah 16 saja untuk bagi dengan kawan. Nanti kat Batam kita baca. Kita baca sampai khatam. Jadi jalan juga saya. Belajar juga. Kalau berjalan je tak belajar nanti lupa lah kan. Aduh. Pedihnya hati menyusuk kalbu. Okey, Syed. InsyaAllah nanti jumpa Syed. Penghalang khusyuk. Minggu depan tak ada kelas Kita janjian ni. Minggu depan tak ada kelas. InsyaAllah. Moga-moga Allah izin kita jumpa lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih juga kita punya para pelajar, pemuda daripada online 100 pemudi dan pemuda berada di online. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.